pencinta kucing, selamat datang ke channel kita. Pernah tak anda tengok kucing kesayangan anda yang selalunya aktif berlari lintang pukang macam kena kejar hantu, tiba-tiba bertukar jadi sofa potato tahap dewa? Dia cuma baring, pandang anda dengan muka tak bersalah dan nampak macam tak ada bateri. Anda panggil nama dia, goncang mainan kegemaran dia, tapi dia cuma kelip mata je. Fikir dia tengah merajuk sebab anda lambat bagi makan atau dia dah rosak. Sebenarnya, kelesuan yang melampau ni mungkin bukan tanda kemalasan, tapi satu mesej rahsia yang bos berbulu kita cuba sampaikan. Hari ini, kita akan jadi detektif dan siasat satu kondisi serius yang sering disalah anggap, anemia. Dan percayalah, lepas tonton video ni, anda akan terus berlari untuk cek gusi kucing anda. Sebelum kita mula, cuba tulis nama si comel anda di ruangan komen. Sebelum kita menyelam lebih dalam, kita kena faham satu benda penting pasal kucing. Mereka ni adalah master of disguise, pakar dalam bab sorok menyorok kesakitan. Ini adalah sifat semula, jadi yang diwarisi dari nenek moyang liar mereka. Di alam liar, kalau seekor kucing tunjuk kelemahan, ia akan jadi sasaran mudah pemangsa. Jadi, naluri mereka akan suruh cover line habis-habisan. Sebab itulah, bila kucing anda dah mula tunjuk tanda-tanda dia tak sihat, selalunya keadaan dia dah agak serius. Mereka ni punya ego setinggi gunung Kinabalu, takkan mengaku sakit punya. Jadi, sebagai hamba yang setia, tugas kita lah untuk perhatikan perubahan-perubahan kecil pada kelakuan dan fizikal mereka. Ingat, anda adalah barisan pertahanan pertama untuk kesihatan tuan besar di rumah tu. Apa benda sebenarnya anemia ni? Bunyi macam nama watak dalam novel, kan? Tapi ia jauh lebih serius. Secara mudahnya, anemia bermaksud kekurangan sel darah merah yang sihat dalam badan. Cuba bayangkan sel darah merah ni macam abang-abang GrabFood atau Foodpanda. Tugas utama mereka adalah angkut oksigen, iaitu makanan paling penting, dan hantar ke seluruh sel dalam badan dari hujung misai sampai ke hujung ekor. Bila bilangan abang GrabFood ni tak cukup atau motor mereka rosak, maka penghantaran oksigen pun akan tergendala. Akibatnya, sel-sel badan jadi lapar oksigen. Inilah yang menyebabkan kucing jadi lemah, tak bermaya dan nampak macam baru lepas lari maraton. Padahal dia cuma jalan dari mangkuk makanan ke tandas pasir dia. Ini bukan drama, ini adalah satu masalah perubatan yang serius dan memerlukan tindakan pantas. Tanpa oksigen yang cukup, organ-organ penting macam jantung dan otak tak boleh berfungsi dengan baik. Jadi, jangan pandang rendah pada kemalasan luar biasa si bulus anda. Tanda pertama dan paling mudah untuk anda periksa di rumah ialah gusi pucat. Ini adalah red flag paling besar. Gusi kucing yang sihat sepatutnya berwarna merah jambu, macam warna gula-gula getah. Kalau anda tekan sikit dengan jari, ia akan jadi putih sekejap dan kembali merah jambu dalam masa 1 atau 2 saat. Tapi, bagi kucing yang ada anemia, gusi dia akan nampak pucat, putih atau kekuningan. Macam mana nak periksa? Ini misi yang mencabar sikit, terutamanya kalau tuan anda jenis yang garang. Cuba buat masa dia tengah relax atau mamai. Perlahan-lahan angkat bibir atas dia dengan lembut. Tak perlu buka mulut luas-luas, cukup sekadar nak nampak warna gusi. Kalau dia tak bagi kerjasama, anda boleh juga periksa bahagian dalam kelopak mata atau telinga. Kawasan-kawasan ni pun akan nampak pucat kalau sel darah merah tak cukup. Ingat, buat dengan tenang dan jangan paksa. Kalau tak, bukan saja tak dapat cek gusi,
Silap-silap anda yang dapat hadiah cala 5 baris. Sekarang, mari kita cakap pasal lesu atau kelesuan. Macam mana nak bezakan antara kucing yang memang pemalas semula jadi dengan kucing yang lesu sebab sakit? Semua kucing memang suka tidur, kadang-kadang sampai 16 jam sehari. Itu normal. Tapi kelesuan akibat anemia ni lain macam. Kucing yang sihat tapi pemalas, bila tiba waktu makan atau bila anda keluarkan mainan pancing kegemaran dia, dia akan tetap bangun dan tunjuk minat. Mungkin dia jalan perlahan sikit dengan gaya diva, tapi dia akan datang. Sebaliknya, kucing yang lesu kerana anemia langsung tak ada tenaga. Dia mungkin tak larat nak bangun untuk makan, tak larat nak pergi ke tandas pasir dan langsung tak berminat dengan aktiviti yang dia suka sebelum ni. Dia mungkin akan banyak bersembunyi di tempat-tempat yang sunyi. Dia bukan lagi tidur, tapi lebih kepada shutdown. Dia tak melompat ke atas sofa atau katil macam biasa. Sebaliknya, dia akan teragak-agak atau gagal melompat. Perhatikan perubahan drastik dalam tahap tenaga harian dia. Kalau raja di rumah anda tiba-tiba jadi macam patung, itu tanda ada yang tak kena. Tanda seterusnya yang sangat ketara ialah hilang selera makan. Kucing ni terkenal dengan selera makan mereka yang unik. Kadang-kadang makanan mahal pun dia jeling je. Tapi selalunya kalau dah lapar, dia akan bising dan jadi alarm bergerak paling efektif di dunia. Namun, untuk kucing yang menghidap anemia, kehilangan selera makan adalah satu simptom yang biasa. Badan yang lemah dan kekurangan oksigen membuatkan dia rasa tak selesa dan mual. Makanan yang paling sedap di dunia pun nampak tak menarik bagi dia. Anda mungkin perasan mangkuk makanan dia langsung tak terusik atau dia cuma jilat sedikit dan kemudian berlalu pergi. Ini sangat membimbangkan sebab bila kucing tak makan, keadaan dia boleh jadi lebih teruk dengan cepat. Mereka boleh mengalami masalah hati yang dipanggil hepatic lipidosis jika tak makan untuk beberapa hari. Jadi, kalau si bulus anda yang biasanya kuat makan tiba-tiba puasa tanpa sebab, jangan tunggu lama. Ini bukan mogok lapar biasa, ini adalah panggilan untuk bantuan. Pernafasan yang laju atau tercungap-cungap juga adalah satu lagi tanda amaran anemia. Ingat tak analogi abang grab food oksigen tadi? Bila badan tak cukup oksigen, jantung dan paru-paru terpaksa kerja lebih masa. Mereka cuba pam darah dan sedut udara dengan lebih laju untuk tampung kekurangan oksigen yang sampai ke sel-sel. Anda mungkin akan perasan kucing anda bernafas dengan laju walaupun dia tengah berehat dan tak buat apa-apa. Kadang-kadang, anda boleh nampak perut dia berombak dengan kuat. Dalam kes yang lebih teruk, dia mungkin akan bernafas dengan mulut tenganga, panting, macam anjing. Ini sangat-sangat tak normal untuk kucing. Kucing hanya tercungap-cungap bila mereka terlalu panas, terlalu stres atau sakit teruk. Kalau anda nampak si comel anda tercungap-cungap selepas aktiviti ringan macam berjalan ke mangkuk air atau semasa sedang baring, ini adalah tanda kecemasan. Badan dia sedang beritahu anda yang ia sedang bergelut untuk dapatkan oksigen. Kelemahan umum adalah simptom yang berkait rapat dengan kelesuan, tapi ia lebih spesifik kepada kekuatan fizikal. Kucing adalah atlet semula jadi. Mereka boleh melompat ke tempat tinggi, berlari dengan laju dan memanjat dengan cekap. Tapi bila anemia menyerang, semua kuasa superhero mereka seolah-olah hilang. Anda mungkin perasan dia dah tak boleh melompat ke atas katil atau
almari kegemaran dia. Dia mungkin cuba tapi tak sampai, atau dia nampak terhuyung-hayang masa berjalan, seolah-olah mabuk. Otot-otot dia jadi lemah sebab tak dapat bekalan oksigen yang mencukupi untuk menghasilkan tenaga. Aktiviti mudah macam menggaru, scratching post pun boleh jadi satu tugas yang memenatkan. Dalam setengah kes, kucing mungkin akan rebah secara tiba-tiba. Kelemahan ini bukan saja menyedihkan untuk dilihat, tapi juga berbahaya. Dia boleh terjatuh dan mencederakan diri sendiri. Jadi, jika atlet di rumah anda tiba-tiba hilang skill akrobatiknya, sudah tiba masanya untuk siasat lebih lanjut. Ini mungkin tanda yang paling pelik. Pica. Pica adalah satu tabiat di mana haiwan atau manusia makan benda-benda yang bukan makanan. Dalam konteks kucing dengan anemia, mereka mungkin akan mula makan atau menjilat benda-benda yang sangat ganjil. Contohnya, menjilat simen atau dinding, makan pasir dari tandas pasir, litter box atau mengunyah plastik. Kenapa jadi macam ni? Teori utamanya ialah badan mereka secara naluri cuba mencari mineral yang kurang seperti zat besi dari sumber-sumber lain. Walaupun dinding atau pasir itu tak ada zat besi yang boleh dihadam pun, naluri mereka tetap mendorong ke arah itu. Tabiat ini bukan saja pelik, tapi sangat berbahaya. Menelan pasir boleh menyebabkan usus tersumbat, manakala menjilat dinding yang dicat dengan cat lama mungkin mendedahkan mereka kepada plumbum yang toksik. Jadi kalau anda nampak kucing anda tiba-tiba ada selera pelik dan mula makan benda yang bukan-bukan, jangan anggap ia sekadar tabiat buruk. Ia mungkin petunjuk kepada masalah kesihatan yang lebih besar seperti anemia. Sekarang kita dah tahu tanda-tandanya, mari kita lihat puncanya pula. Ini bukan satu penyakit, tapi ia adalah simptom kepada satu penyakit lain. Ada 3 kategori utama punca anemia: kehilangan darah, pemusnahan sel darah merah dan kekurangan penghasilan sel darah merah. Mari kita mulakan dengan yang paling jelas, kehilangan darah akibat trauma ataupun kecederaan. Ini boleh berlaku kalau kucing anda terlibat dalam kemalangan, contohnya dilanggar kenderaan atau jatuh dari tempat tinggi. Luka luaran yang teruk boleh menyebabkan pendarahan yang banyak. Selain itu, pendarahan dalaman juga boleh berlaku dan ia lebih sukar untuk dikesan. Contohnya, jika ada tumor yang pecah di dalam organ seperti limpa, ia boleh menyebabkan pendarahan dalaman yang perlahan tapi berterusan. Dalam kes-kes seperti ini, anemia boleh berlaku dengan sangat cepat dan ia adalah satu situasi kecemasan yang memerlukan rawatan veterina segera. Jadi, jika kucing anda baru lepas mengalami sebarang jenis kemalangan, awasi tanda-tanda anemia dengan teliti. Punca kehilangan darah yang seterusnya adalah musuh yang kecil, tapi sangat licik, parasit luaran seperti kutu. Jangan pandang remeh pada kutu. Seekor kutu mungkin nampak tak berbahaya, tapi bayangkan kalau ada beratus-ratus ekor kutu yang berpesta di atas badan kucing anda. Setiap ekor kutu ni adalah puntianak mini yang akan menghisap darah si bulus anda setiap hari. Bagi kucing dewasa yang sihat, ini mungkin hanya akan menyebabkan kegatalan. Tapi bagi anak kucing yang kecil, kucing tua atau kucing yang memang dah sedia sakit, serangan kutu yang teruk, flea infestation, boleh menyebabkan kehilangan darah yang signifikan sehingga membawa kepada anemia. Anda mungkin tak nampak kutu tu sendiri, tapi perhatikan tahi kutu, flea dirt, iaitu bintik-bintik hitam macam serbuk lada hitam pada bulu kucing.
terutamanya di bahagian belakang dan pangkal ekor. Kalau anda letak bintik hitam ni atas tisu basah, ia akan bertukar jadi warna merah darah. Inilah bukti yang anda perlukan. Rawatan kutu yang konsisten adalah sangat penting bukan saja untuk keselesaan, tapi untuk nyawa si bulus. Parasit luaran, parasit dalaman seperti cacing juga boleh menjadi dalang di sebalik anemia. Ada beberapa jenis cacing yang sangat jahat, terutamanya cacing cangkuk, worms. Cacing cangkuk ni sangat kecil tapi mereka menggigit dan melekat pada dinding usus kucing anda dan menghisap darah. Sama seperti kutu, seekor dua mungkin tak mendatangkan masalah besar. Tapi kalau jangkitan cacing cangkuk ni teruk, ia boleh menyebabkan kehilangan darah yang kronik dan perlahan-lahan. Simpanan sel darah merah kucing anda akan habis dan dia akan jadi anemik. Cacing lain seperti cacing pita, tapeworms, selalunya tak menyebabkan anemia, tapi jangkitan parasit yang teruk secara amnya akan melemahkan sistem badan kucing dan membuatkan dia lebih terdedah kepada masalah lain. Sebab itulah program pencegahan cacing deworming secara berkala mengikut nasihat veterinar adalah sangat-sangat penting. Inilah satu langkah pencegahan yang mudah dan murah tapi boleh menyelamatkan nyawa. Sekarang kita beralih ke kategori kedua, pemusnahan sel darah merah. Kadang-kadang masalahnya bukan kehilangan darah, tapi badan kucing itu sendiri yang memusnahkan sel darah merahnya. Ini dipanggil hemolysis. Salah satu puncanya ialah penyakit immune-mediated hemolytic anemia atau IMHA. Dalam kondisi ini, sistem imun badan kucing tiba-tiba jadi keliru. Ia sepatutnya menyerang penceroboh seperti bakteria dan virus, tapi sebaliknya ia mula menganggap sel darah merah sebagai musuh. Jadi, sistem imun akan menghasilkan antibodi yang akan melekat pada sel darah merah dan menandakannya untuk dimusnahkan. Bayangkan macam pasukan keselamatan negara tiba-tiba menyerang rakyatnya sendiri. Ini adalah satu keadaan yang sangat serius dan boleh membawa maut. Puncanya kadang-kadang tidak diketahui idiopatik, tapi ia juga boleh dicetuskan oleh jangkitan, kanser atau tindak balas terhadap ubat tertentu. Ubatannya agak kompleks dan selalunya melibatkan ubat untuk menekan sistem imun. Pemusnahan sel darah merah juga boleh disebabkan oleh toksin atau racun. Banyak benda yang selamat untuk kita sebenarnya sangat beracun untuk kucing. Contoh klasik ialah bawang dan bawang putih. Semua jenis bawang, tak kira mentah, dimasak atau dalam bentuk serbuk, mengandungi sebatian yang boleh merosakkan sel darah merah kucing dan menyebabkan anemia. Satu lagi racun yang sangat berbahaya ialah ubat tahan sakit manusia seperti paracetamol, panadol. Jangan sekali-kali bagi paracetamol pada kucing anda. Ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang teruk dan anemia yang pantas. Selain itu, bahan kimia seperti racun tikus yang mengandungi bahan anti pembekuan darah dan logam berat seperti zinc, contohnya dari shilling yang tertelan, juga boleh menjadi punca. Sebagai pemilik, kita kena sentiasa berhati-hati dengan apa yang boleh diakses oleh kucing kita di dalam rumah. Pastikan semua ubat-ubatan dan bahan kimia disimpan dengan selamat. Kita sepatutnya menjadi tempat paling selamat untuk mereka. Jangkitan tertentu juga boleh menyebabkan pemusnahan sel darah merah. Dua virus yang paling digeruni oleh pemilik kucing ialah Feline Leukemia Virus, FELV, dan Feline Immunodeficiency Virus, FIV.
Kedua-dua virus ini menyerang sistem imun, sama macam HIV pada manusia. Walaupun FELV dan FIV sendiri tidak secara langsung memusnahkan sel darah merah, ia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi yang membawa kepada anemia. Contohnya, ia boleh menekan sumsum tulang, kilang penghasilan darah, menyebabkan kanser atau membuatkan kucing lebih terdedah kepada jangkitan parasit darah lain seperti Mycoplasma. Mycoplasma adalah sejenis bakteria yang melekat pada permukaan sel darah merah, menyebabkan sistem imun menganggap sel itu rosak dan memusnahkannya. Sebab itulah ujian saringan untuk FELV dan FIV adalah sangat penting, terutamanya untuk kucing baru atau kucing yang sering keluar rumah dan bergaul dengan kucing lain. Vaksinasi untuk FELV juga boleh membantu melindungi si bulus anda. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga dan terakhir, kekurangan penghasilan sel darah merah. Di sini masalahnya bukan darah hilang atau musnah, tapi kilang yang sepatutnya menghasilkan sel darah merah baru tidak berfungsi dengan baik. Kilang ini ialah sumsum tulang, bone marrow. Salah satu punca paling biasa untuk masalah ini, terutamanya pada kucing yang lebih tua, ialah penyakit buah pinggang kronik, chronic kidney disease atau CKD. Apa kaitan buah pinggang dengan darah? Buah pinggang yang sihat menghasilkan sejenis hormon yang dipanggil erythropoietin, EPO. Hormon EPO inilah yang akan pergi ke sumsum tulang dan bagi arahan, "Hei, tolong hasilkan lebih banyak sel darah merah." Bila buah pinggang rosak, penghasilan hormon EPO ini akan berkurangan. Akibatnya, sumsum tulang tak dapat isyarat dan penghasilan sel darah merah pun menurun. Ini dipanggil anemia of chronic disease. Ia berlaku secara perlahan-lahan, jadi tanda-tandanya mungkin tidak begitu ketara pada mulanya. Kekurangan nutrisi juga boleh menyebabkan sumsum tulang gagal menghasilkan sel darah merah yang cukup. Walaupun ini kurang biasa berlaku pada kucing yang makan makanan komersial yang berkualiti, ia masih boleh terjadi. Nutrien yang paling penting untuk pembentukan sel darah merah ialah zat besi, vitamin B12 dan asid folik. Jika kucing anda diberi diet buatan sendiri, homemade diet yang tidak seimbang, atau jika dia mempunyai masalah usus yang menghalang penyerapan nutrien, dia boleh mengalami kekurangan ini. Kucing yang kehilangan darah secara kronik, contohnya akibat cacing atau kutu, juga boleh mengalami kekurangan zat besi kerana zat besi hilang bersama-sama dengan darah. Sebab itulah penting untuk kita menyediakan diet yang lengkap dan seimbang untuk kucing kita. Jangan mudah terpengaruh dengan trend diet yang pelik-pelik tanpa berunding dengan doktor veteriner terlebih dahulu. Makanan adalah asas kepada kesihatan yang baik, sama seperti manusia. Punca terakhir bagi kekurangan penghasilan sel darah merah adalah masalah pada sumsum tulang itu sendiri. Sumsum tulang adalah ibu pejabat atau kilang utama penghasilan semua sel darah, bukan saja sel darah merah tapi juga sel darah putih dan platelet. Jika ibu pejabat ini diserang, maka habislah semua. Apa yang boleh menyerang sumsum tulang? Kanser adalah salah satu puncanya. Kanser seperti leukemia atau limfoma boleh menceroboh sumsum tulang dan mengganggu fungsinya. Selain itu, ubat-ubatan tertentu, contohnya sesetengah ubat kemoterapi, jangkitan virus seperti FELV dan pendedahan kepada toksin juga boleh menekan atau merosakkan sumsum tulang. Ini dipanggil aplastic anemia, satu keadaan di mana
Sumsum tulang berhenti menghasilkan sel darah baru. Keadaan ini sangat serius dan selalunya mempunyai prognosis yang kurang baik. Ini menekankan lagi betapa pentingnya siasatan menyeluruh oleh veterinar untuk mencari punca sebenar anemia. Katakan anda dah periksa dan nampak satu atau lebih tanda-tanda yang kita bincangkan tadi. Gusi pucat, kucing lesu, tak nak makan. Apa yang perlu anda buat? Pertama dan paling penting, jangan panik. Tapi jangan tangguh juga. Anemia, terutamanya yang berlaku secara tiba-tiba, adalah satu kecemasan perubatan. Langkah pertama anda ialah hubungi klinik veterinar terdekat dengan segera. Beritahu mereka simptom yang anda nampak. Jangan cuba rawat sendiri di rumah. Jangan berikan sebarang ubat manusia ataupun suplemen tanpa nasihat veterinar. Memberi suplemen zat besi secara membabi buta boleh menjadi toksik jika anemia itu bukan disebabkan oleh kekurangan zat besi. Perkara terbaik yang anda boleh lakukan ialah bawa kucing anda ke vet secepat mungkin. Sementara menunggu atau dalam perjalanan ke klinik, pastikan kucing anda selesa, hangat dan berada dalam keadaan tenang. Kurangkan stres sebanyak mungkin. Tindakan pantas anda boleh membuat perbezaan antara hidup dan mati. Apabila anda tiba di klinik veterinar, apa yang akan berlaku? Bersedia untuk doktor menjadi seorang detektif. Doktor akan mulakan dengan mengambil sejarah perubatan yang lengkap. Dia akan tanya soalan-soalan seperti bila simptom bermula, diet kucing, status vaksinasi dan pencegahan parasit, sama ada kucing keluar rumah dan kemungkinan terdedah kepada toksin. Kemudian, pemeriksaan fizikal yang teliti akan dilakukan. Doktor akan periksa warna gusi, kadar degupan jantung, kadar pernafasan dan mencari tanda-tanda luaran seperti kutu atau kecederaan. Langkah diagnostik yang paling penting ialah ujian darah. Ujian packed cell volume (PCV) atau hematokrit (HAT) akan dijalankan untuk mengukur peratusan sel darah merah dalam darah. Ini akan mengesahkan sama ada kucing anda benar-benar anemik atau tidak. Ujian darah lengkap Complete Blood Count (CBC) juga akan memberikan maklumat tentang jenis sel darah lain dan mungkin memberikan petunjuk tentang punca anemia tersebut. Ujian biokimia pula akan menilai fungsi organ seperti buah pinggang dan hoti. Selepas diagnosis disahkan dan puncanya dikenal pasti atau sekurang-kurangnya disyaki, rawatan akan dimulakan. Rawatan anemia sangat bergantung kepada puncanya. Ia bukan one size fits all. Matlamat utama ada dua, menstabilkan pesakit dan merawat punca utama. Jika anemia sangat teruk dan mengancam nyawa, PCV sangat rendah, kucing anda mungkin memerlukan pemindahan darah, blood transfusion. Ini adalah satu prosedur untuk membeli masa, di mana kucing anda akan menerima darah dari penderma kucing yang sihat untuk meningkatkan tahap oksigen dalam badan dengan cepat. Selepas stabil, rawatan spesifik akan diberikan. Contohnya, jika puncanya ialah kutu atau cacing, ubat antiparasit akan diberikan. Jika ia disebabkan oleh jangkitan bakteria, antibiotik akan digunakan. Untuk IMH, ubat penengkan sistem imun seperti steroid diperlukan. Untuk penyakit buah pinggang, rawatan sokongan untuk buah pinggang dan suntikan hormon EPO mungkin diberikan. Rawatannya mungkin panjang dan memerlukan kesabaran. Akhir sekali, seperti biasa, pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. Walaupun kita tak boleh mencegah semua punca anemia, ada banyak langkah yang boleh kita ambil untuk mengurangkan risikonya. Pertama,
Pastikan program pencegahan parasit, kutu, cacing sentiasa up to date. Bincang dengan veteriner anda untuk produk yang terbaik. Kedua, berikan diet yang berkualiti tinggi dan seimbang. Ketiga, jadikan rumah anda cat-proof. Simpan semua ubat-ubatan, bahan kimia dan tumbuhan beracun jauh dari capaian si bulus. Lakukan pemeriksaan kesihatan tahunan di veteriner walaupun kucing anda nampak sihat. Ujian darah tahunan boleh mengesan masalah seperti penyakit buah pinggang kronik pada peringkat awal. Kelima, jika anda mempunyai lebih dari seekor kucing, pastikan semua kucing baru diuji untuk FELV dan FIV sebelum diperkenalkan kepada kucing sedia ada. Menjadi pemilik yang proaktif dan prihatin, kita boleh membantu majikan berbulu kita untuk hidup lebih lama, sihat dan bahagia. Sekarang anda dah tahu gusi pucat dan kelesuan melampau pada kucing anda bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Ia adalah siren kecemasan yang badan mereka bunyikan. Sebagai hamba yang paling setia, tugas kita adalah untuk sentiasa peka dan faham bahasa isyarat mereka. Memerhatikan perubahan kecil dalam tingkah laku dan fizikal mereka adalah salah satu cara terbaik kita menunjukkan kasih sayang. Ingat, mereka bergantung sepenuhnya kepada kita untuk menjaga kebajikan mereka. Walaupun kadang-kadang mereka buat perangai, cakar sofa baru atau jatuhkan barang dari atas meja, kita tetap sayangkan mereka. Kan? Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan kongsikan dengan rakan-rakan pencinta kucing yang lain. Dan untuk soalan terakhir, apa tanda paling pelik yang kucing anda pernah tunjuk bila dia sakit? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Jumpa lagi.